Dan ini adalah suasana Bandar Tangkak. Di sebelah kiri ini ialah balai polis. Jadi pada waktu tengah hari ini tak begitu banyak kenderaan. Ni rupa bentuk Pekan Sagil. Itu dah. Ni singgah rasa di Sumping Majlis Daerah Tangkak. Ni awas kat sini, hanya 60 km sejam. Beginilah keadaannya di Pekan Jementah. Ni keadaan di Kebun Baru, saya tunjukkan dekat sini. Atas itu ialah jalan kereta api. Ni kita tengok ada stesen kereta api Segamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Kini saya berada di Bandar Tangkak, iaitu dalam perjalanan menuju ke Segamat. Jom ikuti perjalanan saya kali ini. Ketika ini jam menunjukkan pukul 12.30 hari. Dan beginilah suasana di Bandar Tangkak. Di sebelah kiri ni kita nampak ada dataran yang berhampiran dengan Masjid Tangkak. Tempat yang saya rakamkan ini adalah merupakan tempat yang paling sibuk. Jadi belok ke kiri jika tidak ada kenderaan. Jadi saya akan belok ke kiri. Ni dia. Dan ini adalah suasana Bandar Tangkak. Di sebelah kiri ini ialah balai polis daerah Tangkak. Dan seterusnya jalan ini adalah menuju ke Segamat. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok di hadapan sana itu dah nampak puncak Gunung Ledang. Jadi kerana jalan yang akan saya lalui ini adalah menyusuri kaki Gunung Ledang. Jadi pada waktu tengah hari ini tak begitu banyak kenderaan ada di jalan raya, khususnya di Bandar Tangkak. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok bagaimana suasananya di jalan raya di Bandar Tangkak ini. Ni kita tengok ada beberapa papan tanda dekat sini. Dan untuk terus ke Segamat, inilah salah satu perjalanan yang sahabat-sahabat boleh lalui di kawasan ini. Perjalanan daripada Tangkak menuju ke Segamat ini, saya akan melalui beberapa buah pekan kecil yang akan saya tunjukkan nanti. Jadi apa yang paling jelas sekali, saya akan melalui Pekan Sagil, Jementah dan seterusnya menuju ke Segamat. Ini dapat diperhatikan begitu banyak sekali kenderaan di waktu tengah hari seperti ini. Di sebelah kanan ini ada sekolah. Ni kita tengok padang sekolahnya dekat sini. Jelas sekali tergambar, begitu cantik dan indah sekali. Jadi nampaknya keadaan jalan di sini makin banyak kenderaan yang lalu di kawasan ini. Dan sekali lagi di sini ada persimpangan lampu isyarat. Jadi bila ada lampu isyarat ini, maka sebagai pengguna jalan raya, jadi saya harus berhati-hati. Cuba sahabat-sahabat tengok, itu ada papan tanda yang menunjukkan warna coklat itu ke Gunung Ledang. Dan ke Segamat itu teruslah. Tapi kalau ke sebelah kanan itu ialah arah ke Tangkak dan juga ke Muar. Jadi kita tengok jalan yang saya lalui ini begitu cantik sekali. Begini keadaan jalannya. Dan di hadapan ini kalau kita tengok ini ada college. Tu dia, College Community Ledang, bukan College Community Ledang. Ini di sini ditunjukkan. Begini keadaannya. Dan sekarang ni pembinaan taman. Maka sekali lagi saya dapat menggunakan jalan ini dengan selesa sekali pada waktu tengah hari.
agak bengkak-bengkok juga di sini. Jadi kena berhati-hati. Ini Bandar Baru Tangkak. Di hadapan ini ada persimpangan masuk dia ke sebelah kanan ini. Ini ialah Bandar Baru Tangkak. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi saya sedang menuju ke Pekan Sagil. Jadi saya akan tunjukkan nanti bagaimana rupanya Pekan Sagil ini. Ini melalui jambatan, dan di sana tu nampak jalannya agak berbengkok sedikit, tetapi luas jadi lebar. Maksudnya saya lah kelebaran dia cukup besar, dan ini memudahkan pengguna-pengguna jalan raya menggunakan jalan ini. Ini sekali lagi saya melalui jambatan yang ada kat sini. Jadi kita tengok keadaan jalannya begitu tenang sekali pada waktu tengah hari ini. Ini rupa bentuk Pekan Sagil. Itu dah tunjukkan Sagil. Ini Kampung Baru Sagil. Sekarang ni saya berada di Kampung Baru Sagil. Begini keadaan kawasan Kampung Baru Sagil. Jadi ini kita tengok. Ini Masjid Baitur Rahman Sagil. Kita tengok sini masjidnya. Dan di sebelah ni kita tengok ini kita tengok klinik kesihatan Sagil dekat sini. Ini pekannya. Ada juga tempat stesen minyak Shell kat sini dan ada juga bangunan-bangunan perniagaan di Sagil ini. Sebenarnya Sagil ni dia tak besar mana jadi sebuah pekan kecil yang terletak di antara Tangkak dengan Segamat. Inilah Sagil. Ni pemandangan di hadapan itu saya tunjukkan. Ni ialah kelihatan Gunung Ledang di sana. Di sebelah tu ada kawasan perkampungan yang di sebelah kanan tu, dan saya akan meneruskan perjalanan. Inilah pemandangan di hadapan saya. Ini ialah Gunung Ledang. Jadi cukup cantik sekali pemandangannya pada waktu tengah hari. Jadi di kanan dan kiri ini tengok ada kelapa sawit, dan di sana itu begitu jelas kelihatan Gunung Ledangnya. Jadi jalannya begitu lapang sekali pada waktu tengah hari ni. Ni tengok ada persimpangan. Kalau kita tengok dekat sini, ni kalau nak menuju ke kawasan air terjun. Tu dia ada tulis selamat datang ke hutan lipur Gunung Ledang. Jadi kita boleh melalui kawasan ini. Saya tunjukkan. Ini ialah masuk ke kawasan hutan lipur Gunung Ledang. Jadi boleh masuk seperti ni. Jadi saya gunakan ini singgah rasa di Sumpeng, Majlis Daerah Tangkak. Ni dia. Jadi saya pusing saja. Saya cuma perlihatkan kepada sahabat-sahabat kalau nak pergi ke hutan lipur, ni tempat yang boleh kita lalui di kawasan ini. Tapi nampaknya keadaan jalan ketika tengah hari ini agak sunyi. Sana tu sebenarnya ialah medan selera dia. Tu dia ada tulis perkataan dia di Sumpeng. Ni singgah rasa di Sumpeng, Majlis Daerah Tangkak. Teruskan lagi perjalanan, dan kalau belok ke sebelah kanan itu menuju ke Tangkak, dan kali ini saya nak ke Segamat, iaitu belok ke sebelah kiri. Ini saya tunjukkan jalannya yang bengkak-bengkok, tetapi kelihatan indah sekali pada waktu tengah hari ini.
nampak ada kawasan perumahan untuk pekerja-pekerja ladang, dan di belakang itu ialah kawasan Gunung Ledang. Dan inilah suasana di jalan raya seperti yang dapat saya tunjukkan pada tengah hari ini. Kanan kiri ini tetap dipenuhi dengan ladang kelapa sawit. Kita tengok jalannya semakin berpecah kepada dua, iaitu satu ke arah Segamat, satu lagi ke arah Tangkak. Ni kalau belok ke sebelah kanan ni dia masuk ke kawasan perkampungan. Ni dekat sini saya tunjukkan Segamat tu terus, dan ada persimpangan di hadapan itu iaitu Bukit Kepong dan Labis. Ada 1000 meter lagi. Itu saya tunjukkan sekali lagi, ada 500 meter untuk ke Bukit Kepong menggunakan jalan J34. Sementara ke Segamat itu jalan 23. Nampak ada beberapa buah lori yang melalui jalan daripada Bukit Kepong. Ada juga kereta dari arah Bukit Kepong. Okey, jadi saya teruskan lagi perjalanan untuk menuju ke Jementah. Ni sekarang kita berada di Jalan Muar Segamat. Jementah ada 9 km lagi. Ni kita nampak kebun baru. Ni saya berada di kawasan kebun baru, dan di sini ada lampu isyarat, jadi kena berhenti terlebih dahulu. Ini keadaan di kebun baru saya tunjukkan dekat sini. Seperti ini Okey, selepas ini saya akan meneruskan lagi perjalanan. Di sebelah kiri ni ada balai polis iaitu kebun baru di sebelah kiri tadi. Okey, perjalanan diteruskan lagi. Ni kita sepadan daerah Segamat. Tadi sepadan Tangkak, sekarang kita berada di daerah Segamat, Johor. Jadi keadaan jalan pada waktu tengah hari adalah seperti ini, dan cuaca cerah. Ini keadaan jalan. Ya, sekarang saya berada di Majlis Perbandaran Segamat. Jadi yang paling jelas sekali, jalannya cukup cantik sekali bila kita melalui jalan ini. Dan sekarang ini saya sudah berada di Jementah. Jadi inilah dia, saya tunjukkan sebelum sampai ke Pekan Jementah ni terdapat beberapa buah sekolah. Dekat sini ni kita tengok ada sekolah sebelah kanan tu. Ini ada juga kawasan pusat perniagaan di sebelah kanan dan kiri ini. Inilah Pekan Jementah, sahabat-sahabat. Jadi kita boleh tengok situasi Pekan Jementah pada waktu tengah hari. Jadi dekat sini kena juga berhati-hati sebab ini merupakan kawasan pekan. Nampak dekat sini pun dah ditunjukkan ada lampu isyarat. Kan Segamat ini juga ada kemudahan untuk sahabat-sahabat mengisi minyak, iaitu stesen Shell. Beginilah keadaannya di Pekan Jementah. Begitu banyak sekali kenderaan yang lalu lalang di kawasan ini pada waktu tengah hari ini. Ini saya tunjukkan sekali lagi keadaan Pekan Jementah di kanan dan kiri ini Jadi terdapat banyak sekali pusat-pusat perniagaan di tepi jalan ni. Ni kalau terus tu Segamat, belok kiri tu boleh menuju ke Pekan Asahan. Jadi untuk sini kita boleh tengok, boleh pergi ke sebelah Pekan Asahan.
dekat sini juga ada Petronas, stesen Petronas. Dan ketika sahabat-sahabat melalui jalan ini kena berhati-hati sebab di sebelah kiri ini banyak sekali kenderaan-kenderaan dia parking di tepi jalan yang sepatutnya tempat ini tidak boleh diparking. Di sebelah kanan ini SRJKC Jementah, tu saya tunjukkan, terletak di tengah pekan Jementah. Okay, perjalanan teruskan lagi untuk saya menuju ke destinasi iaitu Bandar Segamat. Ni kita tengok dekat situ ada tertulis Segamat 21 km. Ini ialah Jalan Muar Segamat. Yang saya lalu ini ialah Jalan Muar Segamat. Dan di sebelah kiri ini ada Petron Dan di sebelah kanan ini pula kita tengok ada kawasan rumah dan juga sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Jementah di sebelah kanan saya tu. Di sini juga ada jejantas. Jadi sahabat-sahabat yang melalui kawasan ini kena hati-hati kerana di sini ada jejantas dan ada sekolah. Jejantas ini bagi memudahkan pelajar-pelajar menyeberang jalan. Ini sekolah Seri Jementah. Jadi kalau sahabat tengok di sebelah kanan ni adalah merupakan kawasan perindustrian. Jadi begitu. Ni saya tunjukkan dekat situ. Terus ke Segamat, Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Yang 12 tu ke Kuantan. Maknanya ini ialah papan tanda yang perlu kita lalui di sini. Saya baru saja melepasi lampu isyarat. Jadi perjalanan tetap diteruskan lagi untuk menuju ke Segamat. Ni kita tengok ada papan tanda yang menunjukkan Jalan Muar Segamat. Tu dia. Ni kita tengok papan tanda. Ini Kampung Bukit Tunggal ke sebelah kanan tu. Kita tengok suasananya seperti ini. Segamat terus. Ni kita tengok sekali tu Segamat terus. UiTM Johor sebelah kiri, Batu Anam pun kiri, Gemas kiri, Pulapol kiri. Jadi depan ni ada sempang. Kita tengok. Ni kita tengok dikenal di sebelah kiri ni ialah Jalan University. Ni saya teruskan perjalanan. Tengok Segamat ada 12 km lagi. Labis 43, Johor Bahru tu lebih daripada 100 km. Ini ada sempang ke sebelah kiri ni. Ini ialah boleh menuju ke UiTM Segamat. Ini keadaan jalan ni semakin menghampiri ke Bandar Segamat. Ini kita melalui jambatan. Keadaan jambatan ini sebelah kiri bawah ni ialah sungai. Ni saya dah sampai ke Batu Badak. Kampung Batu Badak. Dan ini terdapat beberapa signboard memberi panduan kepada pengguna jalan raya terus ke Segamat dan Labis. Kalau nak belok ke sebelah kiri itu pergi ke Kuantan dan juga Jalan Tasik Alai. Jadi tak perlu melalui Bandar Segamat. Kalau nak pergi Kuantan, dia boleh belok ke sebelah kiri ni. Tapi untuk saya kali ini memang saya nak pergi ke Bandar Segamat, jadi saya meneruskan perjalanan ke hadapan ni. Kita tengok ada 2 buah lori
yang menuju ke arah Tangkap. Ini 1 lori, 2 lori, dan juga diikuti dengan kendaraan-kendaraan kecil yang lain. Ada lebih kurang 5 km lagi untuk saya sampai ke Bandar Selamat. Jadi jalannya semakin melebar dan cantik sekali. Ini kita tengok di kawasan ini pula ada sekolah. Jadi cuba kita perhatikan, ini sekolah dia dapat ini. Nampaknya ini dia. Tengok ada sekolah di sebelah kiri saya ni. Di hadapan sana tu nampak ada kawasan perumahan Ni kita tengok Kampung Lubuk Batu. Sekarang saya berada di Kampung Lubuk Batu, Sekaman. Jadi nampak jalan dekat sini agak bumping sedikit. Ini medan Semira di sebelah kanan saya ni. Dan saya sekarang ni dah sampai ke Bandar Selamat. Dan saya tunjukkan di bahagian atas itu ialah jalan kereta apinya, di bawah tu ialah sungai. Dan kita tengok begitu banyak sekali kenderaan yang lalu lalang di sini. Atas itu ialah jalan kereta api. Dan ditunjukkan sana tu papan tanda ada pejabat DKR, kemudian kita tengok pejabat daerah Selamat, dan juga pejabat kerajaan itu belok ke kiri lah. Tapi kalau kita tengok ke pejabat yang lain, pejabat daerah dan tanah Selamat itu belok ke sebelah kanan. Begitu juga dengan Mahkamah Magistrate dan Dewan Serbaguna, itu juga belok ke sebelah kanan. Ini keadaan jalannya. Jalan seperti ini, dan di hadapan ini kita tengok ada stesen kereta api Sekamat. Jadi ini dia saya tunjukkan stesen kereta api Sekamat. Seperti ini kita tengok, begitu cantik sekali stesen kereta api Sekamat. Kini saya dah sampai di Bandar Selamat. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.